Betul ke nak dekat azan? Sejujur-jujurnya memang aku mau dengan azan sebab jangan lah. Harry sana. Sebab azan tak lama tinggalkan kita. Betul kah? Selama ni aku jarang ketawa begini. Azan datang baru aku banyak gembira. Azan yang selalu menghiburkan hari-hariku. Nanti kalau azan tak ada mesti aku kurang ketawa sudah. Biar insentif tahu. So FYP orang sana nak edit. I love you Pak. Buatkan saya ni bank dalam bank saya tinggal sikit tau. Banyak tau. Aku azan. Tudung aku siut. Tudung gua siut. Tudung gua lah siut. Tudung gua lah. Azan kepala ni masih minggu azan. Nak mau. Azan kenapa Azan cakap ya Azan makan masakan Una Azan ni tak kelakar. Bukan. Alamak. Rasa Una dia tak apa-apa ni dalam kari yang dia masak tadi. Kenapa? Aku macam tak kelakar hari ni. Bukan. Tak ada. Kebetulan kan makan kari. Ngam-ngam sangat tak kelakar. Kan macam... Dia macam, apa lagi aku boleh fikir? Apa lagi? Mesti kari Una ni. Pak kalau betul saya aku salam. Nak salam? Jom. Tangan kau kotor. Cepat sudah. Cepat. FYP tau. Kat mana Eri? Air. Kita minum sini tak? Alah, kau ni macam tak pandai minum sendiri pula. Cinta bertasbih Nabi Minum. Tangan ni guna angkat. Angkat dia happy. Dah tutuplah konten. Bye-bye korang. Assalamualaikum.